Assalamualaikum guys. Rambut dah panjang. Okay, video kali ni LCV8. Nak buat apa? Rasa nak buat apa? Kau dah baca tajuk kan? Kita nak buat 57 basic sahaja dekat LCV8 ni. So kita tak ada nak tukar ECU, tak ada nak dyno, tak ada nak tukar total body, tak ada nak tukar injector, tak ada nak tukar exhaust. Exhaust dia dah pakai Umar Racing 28mm. So kita just tukar block, cam, spring valve. Itu je. Valve seal. Itu je. Tak ada benda dah. Benda simple je kali ni. Okay. So motor baru lagi, enjin pun masih bersih. So kita tak ada nak basuh-basuh apa sangat. Jom. Jom. Kita dah buka cover set dia, nampak? Berkeping cover set dia. Betul-betul nak buka head block, tapi terus meluas lah. Okay, bila dah buka cover set. So bagus jugalah, senang nak buka cover set. Lepas tu luas, tempat kerja luas. Okay, tak macam kalau macam V2 dia masih ke sini lagi kan. Ini yang sini kita boleh cabut. So memang luas. Okay, memang senang. Total body tak sama dengan wire suku. Entahlah geng. Jom lah, kita buka head block. Right gang. So enjin dia kita dah buka head block je lah. Okay. Dan head block tu ada dekat dalam bekas yang belakang tu. Aku duduk sini minum air sekejap. Okay. So korang relax dulu. Jadinya kita akan tukar spring valve nanti dekat head motor ni. Tukar spring valve, lepas tu kita pasang blok, cam apa semua. Simple je. Okay, 3 barang. Tak termasuk valve seal, gasket apa semua lah, minyak hitam, oil filter. 3 barang ni. Benda yang utama lah 3 barang ni. Okay, yang membezakan spek asal motor ni dengan apa yang kita buat, apa yang kita tukar. Okay, biasanya aku tak kira harga package kalau aku buat LCV8 buat masa sekarang ni. Tapi aku just kira total, aku Roger owner total dia berapa apa semua. Okay, tapi nanti aku akan letakkan dalam katalog package untuk LCV8 57 ke 57 dom ke 60, 62, 63, 65, 68 ke 70, 72 lah, suka hati korang lah. Okay. Tapi biasanya package aku letak sampai 65 je dulu. Untuk spek-spek besar nanti aku akan update di kemudian hari lah. Okay. So dengan adanya video ni, package LCV8 dah ada dalam katalog. So korang boleh tekan link dekat description untuk tengok package untuk LCV8. Okay. So hari ni Jumaat, sekarang pukul 12. So kalau boleh aku nak pasang enjin dia sebelum aku pergi solat Jumaat lah. Jom. Right gang, so kita servis clutch dia sekali. Head block kita dah siap pasang sekali radiator. Dan owner minta tukar clutch plate sekali. So kita tukar clutch plate dengan clutch spring dia sekali. Okay, lepas tu kita tutup balik lah. Lepas tu kita pasang exhaust, and then kita boleh start motor ni. Alright gang, so kita dah pasang semua exhaust sekali. Dan inilah bunyi dia.
Tadi masa mula-mula start dia timing dia rendah gila dan memang dia mati. Kalau adjust dekat skru angin bawah ni, korang nampak tak? Korang nampak tak ada skru angin tu? Okay, kalau adjust kat skru angin yang tu, dia macam kering sangat lah. Okay, dia kering sangat lah sebab TPS tak naik. Okay, so aku pun adjust lah dekat skru atas ni, skru yang tolak slide. Mana tak nampak? Nampak tak? Tu, nampak skru ni. Okay, tapi ruang dia sangat sempit, geng. So aku kena cabut benda ni, kabel ni dulu, rumah kabel ni dulu, barulah aku boleh adjust kat situ. So itulah dia the complicated of the SCV8 tak V8 tak kawan ni. Okay, tapi selesai, mantap. Okay, 57 plug and play je, terus boleh lenjan. Okay, itu je. Sebab spek 57 ni issue standard dia masih boleh baca lah. Sebab dia ada ni kan, dia ada apa kita panggil ni, dia ada sensor O2 ni, O2 sensor dekat exhaust ni yang buatkan ECU tu akan adjust mixture fuel air mixture yang menepati AFR yang ECU ni tetapkan. So tu lah function dia. Kalau ECU standard, benda ni kena ada lah. Okay, kalau tak ada benda ni dia boleh gila. So 57 ni dia masih boleh adapt lagi. So kita tak perlu nak dyno sangat. Cuma kita kena adjust slide ni je untuk bagi angin banyak sikit masuk, sebab blok dah besar sikit kan. Itu je. Kalau standard memang dia ngam terus. Tapi kalau blok dah 57 tambah 3mm daripada standard, cam pun loop cam dah besar sikit, so dia perlukan angin yang banyak sikit untuk ada timing. Tapi dan kita rem tadi ngam, RPM cepat je turun, tak ada masalah. So mantap lah. Okay, dah nak pasang cover set dia macam-macam berlapik sekali cover set dia ni. So kita pasang balik and then kita boleh balik kan. So motor dah siap, dah test. Owner cakap kuat sikit dari standard. Okay lah. Sprocket tadi aku test, gear 4 dia lemau. Nak tengok sprocket 34. So memang lemau lah dengan berat badan aku yang 12 ni. Owner tak apa. So settle SCV8 57mm basic plug and play macam gitu je. Okay, so kalau nak buat, Roger nombor dekat description, tekan link tu, and then kau akan nampak package untuk SCV8.